tanah beralun-alun, selalu kalau tanah beralun ni something related kepada structure. Maksudnya you punya, cuba tengok water, pergerakan air. Kalau tanah beralun-alun tu, check pergerakan air sebab something related to structure ni. Dia bukan something related to chemical ke. Siapa nama ni? Ana. Kalau beralun-alun tu check water movement. Mungkin ada kawasan-kawasan air yang you tak realise. Mungkin you punya irrigation system kena improve lah. Okay, untuk nak bagi tanah sihat. Okay, untuk dia macam ni tau. Sebenarnya dia ada some, tolong nanti saya dah buat webinar nanti, tolong join. Webinar tu saya ada ajar tau buat compilation. Saya ada bagi input, smart input punya method untuk, sebab usually bila kita buat corrective, right, kita akan just pilih satu input saja, right. Okay, untuk pH tahan yang sihat. Okay, untuk pH tanah ni, berapa pH tanah sihat? 5.5, 6.5. 5.5, 6.5. Okay, itu adalah kita kata the goal words lah. Semua orang akan bercakap 5.5, 6.5. Jangan lebih, jangan kurang. Even 5 pun consider adalah acid. Okay, macam mana nak bagi tanah sihat? Ini adalah simple, kita kata layman question, soalan daripada kita, petani kita. Habis dah bercakap pasal tanah tak sihat semua, macam mana nak bagi sihat balik, doktor? Okay, macam ni. Right, saya bagi analogi. So at least nanti apa yang saya cerita ni adalah asas. Tapi tolong baca lagi. Alright, so get the information more. Okay, untuk nak bagi tanah sihat ni, we need to understand. Right, dia tanah ni dia tak jadi sihat bila kita put something saja, put sesuatu. Itu adalah just contoh. Okay, kita letak dolomite je, doktor? No. Itu belum tentu tanah kita belum tak sampai ke level sihat dia. Dia ada makam-makam dia. Alright? Itu yang pertama. Nak jadi tanah sihat. Okay, yang kedua, nak jadi tanah sihat, kita kena berhenti. Berhenti apa? Buat perkara yang merosakkan dia. Alright? Macam mana? Sebab I think this is reality yang people tak suka dengar. Sebab hari ni, bila hasil kita jatuh, apa reflection kita pun, apapun kita punya reflex, kita tambah baja, kita tukar produk, kita sembuh lagi kerap. Alright? So, kenapa some condition, bila kita ni, kita akan rasa macam susahnya nak dapat tanah sihat. You akan sampai at that level. Right? Sebab secara general, I will keep repeating this. Right? Tuan-tuan dan perempuan kena faham, tanah kita tanah tropikal. Tanah tropikal seperti di Malaysia ni, okay, ni tolong ingat ya. Dia akan mudah masam, highly acidic. Okay, dia highly acidic. Dia sensitif kepada aluminium. Yang kedua. Yang ketiga, dia akan cepat hilang struktur dia. Okay? Yang ketiga. Yang keempat, dia akan cepat kehilangan biologi. Maksudnya dalam tanah kita ni, mikrob memang tak boleh nak survive. Kalau tak ada, kalau kita tak letak, dia tak akan survive. Dia tak akan banyak boleh hidup. Okay. So, kalau kita guna input tanpa kawalan, apa akan jadi? Dia akan ubah the structure. Tanah akan jadi keras. Akar akan jadi lagi pendek. Baja kita letak tak berkesan ataupun tak masuk. So, apa chain effect dia? Hasil tu akan jadi tak stabil lah. Okay. Sebab dia adalah, kita kata impact dari segi management, pengurusan. Right. Langkah yang pertama, macam mana nak bagi tanah sihat. Yang pertama, kita kena pulihkan. Macam saya cakap tadi, dia punya root cause. Right. Root cause dia apa? Kita kena pulihkan keupayaan akar tu. Keupayaan apa? Kalau tanya saya, alright, jawapan dia, kita kena tengok dekat sini, akar kita tu berfungsi ataupun tak. Right? Akar tu berfungsi ataupun tak. Sebab we need to understand, tanah yang sihat,
dia mesti benarkan. Alright, dia benarkan apa? Akar tadi tu dia akan memanjang. Akar tadi dia akan bercabang secara normal. Dia tak akan ada putar belit, apa semua tak ada. Dia akan secara normal. Dan akar tu boleh bernafas. Macam mana nak tahu akar tu bernafas? Dia akan ada end roots kita, dia ada whitish, warna putih-putih. Dia tak akan ada warna brown. Warna brown tu dia kita kata consider sebagai dia dah mereput. Okay. Kalau pH tu rendah ataupun aluminium tu aktif. Aluminium aktif tu maksudnya dia macam ni tau. Kat mana yang follow live saya, nanti kalau whenever rajin-rajin tanya ChatGPT ataupun baca sikit, nanti saya keluarkan satu artikel berkenaan aluminium toxicity. Apa kaitan dia dengan pH? Usually kalau dalam mana-mana jurnal artikel ke research ke apa ke, pH ni dia akan come together dengan aluminium toxicity. Alright. So akar akan rosak walaupun you put the baja tu cukup. Alright. Sebab tu langkah asas dia adalah tanah yang sihat tadi tu bukan baja, tapi you need to control the pH kejulat, fungsi yang diperlukan. Berapa tadi saya mention? Plus minus 5.5, 6.5. Kena kejar tu dulu, target tu dulu. Bila dapat tanah ladang cantik, dapat tanah, tengok dulu, ambil pH berapa? 5.5. Dapat tak 5.5? Definitely bila sebelum, kalau you ambil tanah tu bare, maksudnya masih lagi virgin soil, right? So virgin soil, dia akan, kita kata akan still akan ada acidic. Masih ada acidic. Alright? Itu yang pertama, you kena kawal pH. Yang kedua, kurangkan tekanan pressure tu, tekanan aluminium toxicity, and then elakkan compaction, pemadapan. pH tanah, tu saya tak habis lagi cerita pasal tanah sihat ni. Yelah, betul lah pH cantik tapi tanah still tak subur, betul. Tapi saya tak habis cerita lagi. Dia ada beberapa komponen lagi. Ini baru bercakap pasal pH. Alright? Okay. So, bila tanah ni tadi, tanah yang tak benarkan akar tu sihat, alright, akar tu dia hidup, so tanah tu akan jadi bila kita kata bila tanah tu dia tak benarkan akar hidup, tu yang jadi pokok tak sihat. Right, itu yang pertama. So fokus kepada akar dulu. You tak selesai dekat rumah dia tadi. Punca nutrien nak diambil, nak diserap apa semua tak selesai. Selesai akar dulu. Alright? Itu yang pertama. Langkah yang kedua, you kena buat pemulihan struktur. Bukan dekat dia punya permukaan, dekat struktur tanah ni. Sebab some people, bila saya cakap struktur, dia orang akan fikir macam, oh gembur dah lah, selesai masalah. No, itu adalah the big mistake. Right? Sebab tanah sihat, okay, untuk tanah sihat, we are talking about the nak betulkan struktur. Tanah sihat dia mesti serap air. Right? Dia tak boleh bertakung. Esok masuk ladang, right? Esok masuk ladang, ambil lah mana-mana spot, cuba siram dekat tanah tu. Berapa lama dia boleh air hilang? Tu yang pertama. Yang kedua, dilepaskan air. Maksudnya dia tak akan jadi lumpur. Right? Air letak terus hilang. Okay, pH saya 7. Tak boleh, pH kena 6.5. 7 tu dah neutral. Bila dia nak ke alkaline, pH tanah ke pH air? Cuba check. Alright, okay, sorry. And then make sure ada ruang udara. Sebab kalau tanah tu padat, right, so air susah nak masuk, oksigen akan rendah, mikrob akan mati. Okay, itu langkah yang kedua. So betulkan structure. And then yang ketiga, biologi. Hidupkan biologi. Right, sebab I think this is ini yang saya kata macam paling disalah faham lah. Ini paling common. Right, sebab tanah sihat, dia adalah bukan tanah yang kita paksa dia hidup dengan produk yang kita kata dapat instant, cepat, result yang cepat. Tak. Sebab tanah yang sihat, dia adalah sumber makanan yang stabil untuk biologi. Sebab biologi dalam tanah ni,
Mikrob kita ni dia perlukan bahan organik untuk makanan, dia perlukan kelembapan yang stabil, dia perlukan tekanan kimia which is salinity ataupun baja yang banyak-banyak tu akan suppress the mikrob punya population. Okay. Katak tak ada kaitan dengan mikrob lain. Lain. Katak bukan indikator tanah sihat je. Alright. Okay. So, apa yang kita kena buat? Kita kena stop ataupun kita kena control punya kawalan untuk racun tanah. Right. So, at least kita tak nak tanah kita jadi senyap. So, right. So, kalau tanah tu jadi silent, dia akan nutrien kita tak bergerak. Okay. So, itu langkah yang ketiga lah. Dia ada few langkah lagi sebenarnya. Okay. So, actually dia ada, kita kena faham lah secara general apa yang kena faham. Ingat saya punya triangle. Macam shift framework saya tu, kan saya ada physical, chemical, biology. Saya akan ulang 3 benda ni. Kalau nak baca pasal shift framework saya tu, tengok dekat LinkedIn dengan website saya tengah siapkan. Kat Facebook pun saya tak banyak tulis sangat pasal shift framework saya ni. Katak tak ada kaitan dengan kesihatan tanah je. Aduh, macam-macam. Okay, lagi soalan boleh ya?